Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jap. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Selasa 19 hari bulan November 2024 Masehi bersamaan dengan 17 Jamadil Awal 1440 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.42 minit petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini saya baru balik ni. Daripada pagi tadi saya keluar ya. Pada tadi saya tidur pukul tidak bawa balik, dah ada bangun balik yang dari pukul 5.30 sampai rumah ni. Ni baru buat video dari report. Okey, bangun tak pagi tadi saya malam tadi saya tidur dari pukul 1.20 so. Habis pada 1.20 minit pagi saya bangun dari pada pukul 6.40 minit pagi, bangun terus mandi sembahyang subuh, makan sarapan sikit pada 7.30 tu, lepas tu mari kita kat sini. Hujan pagi lagi ni. Daripada pukul berapa dah ni? Hujan. Dari pukul 4 pagi tu hujan dah lah. Lebih kurang ada hujan dah masa tu. Mak saya sedar, mentah sedar. Sambung tidur, mentah sedar bangun sambung. Mana ada 4 pagi tu sedar dah, lepas tu sambung 5.30 sedar, gitu lah. Pukul 9.40 baru bangun. Baru bangun hujan berlaku lah. Lepas tu bangun tu hujan tak berhenti lagi masa tu lah. Dari pukul 7 tu tengah hujan lagi. Hujan lebat juga lah. Lepas tu saya pun mandi bangun dengan saya tu. Hujan lagi. 7.30 tu baru surat balik. Aku makan sarapan tu. Saya pun 7.40 tak nak pergi. 7.45 tak nak pergi sampai sana pada pukul 8. Surat sampai pada pukul 3. Dah pergi. Lepas tu nampak awal tutup putih malam pakai tak kerja hari ni. Ibu tak kerja. Esok memang tak kerja dah. Sebab ibu ada urusan dengan kerajaan pula esok. Jadi hari ni tak kerja. Esok pun tak kerja. Lepas tu pakai minggu ni memang dia boleh maklum balik pada saya. Inform saya balik. Memang tak kerja esok lah. Minggu ni memang tak kerja lah. Kerja hari Ahad saya tu ya. Hari Ahad tu keling minggu depan lah. Kalau kerja penuh esok minggu depan kawan-kawan. Dalam minggu depan lah. Tengok dalam keadaan. Dia sokong ya tak. Dia sokong ya hari Ahad tu. Jadi hari ni tak kerja. Hari ni duduk tu tidur. Sepanjang hari saya duduk main laptop dah putri. Lepas saya balik ke rumah kat saya semaya dahulu sana, semaya asar sana. Bila bahaya itu saya rasa nak tidur, nak tengok TikTok bagus semua Facebook bagus semua. Saya tidur tu bangun dari pukul 4.40 hari mandi, bangun mandi semaya asar. Lepas tu duduk mari lah ni. Lepas tu dapat maklumnya ya. Jadi baik pula. Satu daripada sumber TikTok, satu daripada sumber Facebook. Rakyat apa tu? Orang kampung ni lah. Orang kampung ni. Orang ni saya memang friend dengan dia ada di Facebook. Satu lagi tu orang kampung ni lah. Luar tembok ni. Dan saya hubungi baiklah dengan tu. Pop dia tu. Tak ada lah. Saya tidak ada krisis apa-apa. Saya tu tak hubungi baik dengan dia. Muka duk skop duk sejuk ada kita sejuk sama ke. Dia nak sama je sama. Dan kali pertama ni kali keluar kan. Saya rasa tu Pak ni anak dia Mamat Yusri ni, anak Yusri Pak ni pula nama tak ada. Ya. Jap. Dah gitu dah. Lepas tu insyaAllah lah saya jual ni esok juga lah saya akan sampaikan ni tentang tahu tengok ada lepas tu apa di posisi nama usuk
susuk besi baru, lepas tu cuci gambar legend lah. Untuk ya, Raja Gambar Legend. Okay, untuk seksi, lepas tu di sana tu, lepas mayasa dah pukul 40 minit ni mayasa, lepas tu pukul 5 saat ni 5.10 ni baru 5.16 ni baru balik sampai sini dah 5.30. Lepas tu pukul 4.42 ni terus buat drilling. Ok, sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.